Encik Amin membebel, macam mana nak kaya makan banyak? 5 jenis makanan harga baru $10 saja, memang murah. Daripada tadi dia membebel. Okey, bebel lah kat sini. Macam mana nak kaya berniaga RM10 makan banyak macam tu? Ui, memang tak tahu nak cakap lah, tak payah cakap lah. Jom habis. Murah sangat kan? Murah sangat. Roti canai. Sarang Letak burung. sarang burung, 2 biji telur. Roti canai Ada sarang burung tu, keju. kalau kat Malaysia dalam RM12. Kan? Dia telur 2 biji, ada keju, besar roti canai dia. Lepas tu Nasi lemak isi banyak. Isi banyak. Bakso ada 6 biji dia punya fish ball. Fishball. Betul. Murah betul. Tapi itulah mata wang Brunei tinggi. Kita bayangkan kalau kita orang Malaysia kan. Tapi kita, negara kita tak ada, minyak kita mahal. Minyak dia orang 35 sen 1 liter. Minyak diesel ya. Minyak petrol 50 sen. Mahal air mineral lagi. Dan dekat sini tak ada jam. Dan kami nak melintas jalan. Dekat sini orangnya sangat